korang dah beli Suzuki Swift tapi korang tak tahu apa nak upgrade. So, mari saya tunjukkan kat sini. First, of course lah, korang akan tukar rim dulu kan kalau beli kereta apa-apa pun. So, korang tengok rim kat sini pun dah cun dah. Rim panas kot. Kalau nak tukar, aku boleh recommend korang pakai rim floor foaming. Dia tak mahal sangat, tak murah sangat, tapi dia memang tahan macam rim ori. So, harga rim floor foaming untuk kereta ni dalam 19 ke 2400 lah. Banyak design juga ada. Tapi rim ni pun dah mantap dah. Dia macam IB punya rim. Dah lalang kat tayar, kita cerita pasal absorber pula. Untuk absorber, aku tak recommend korang untuk tukar seluruh absorber. Kita tukar sport spring sahaja. Sport spring dia ada banyak jenis lah. Harga daripada 500 ke 1000. Untuk absorber kereta ni, aku dah tukar sport spring. Lepas tu test 4 orang dalam kereta ni, semua badan besar-besar, confirm tak sagat lah. Sebab absorber dia dah mantap lah. Cuma sport spring saja kita kena tukar. So kita pergi pula kepada brake system. Brake system, aku tak recommend korang tukar caliper sebab kereta ni dah ringan. So tukar brake pad pun dah cukup lah. Untuk brake pad ni, aku recommend korang pasang EBC ataupun Brembo low spec. Satu set dalam 7 ke 800 saja. Untuk engine, kita tukar air filter saja. Air intake kita tak payah letak. Untuk air filter, anda boleh pakai K&N ataupun apa-apa air filter brand lain, tapi boleh drop in terus dalam air filter. So daripada situ anda boleh dapat some power lah. Last sekali pasal exhaust. Exhaust banyak orang suka yang bising dan ada pop and bang, tapi saya suka smooth tapi ada power. Untuk exhaust, korang tukar catback saja. PMP, tak payah pening, tak payah risau, terus ada power sikit. Korang buat catback ni dekat kedai local exhaust, dekat mana-mana pun anggaran 400 ke 700 je. Murah tu. Korang boleh buat full system exhaust, tapi korang kena fikir pasal tuning pula sebab dia dah berbeza. Luar dah settle, dalam aku minta korang tukar dua benda je. Android player dengan pasang OBD reader. Infotainment ni kecil, lepas tu tak ada Apple CarPlay dengan Android Auto. So tukar yang besar yang ada Apple CarPlay dengan Android Auto. Lepas tu korang boleh masuk OBD meter reader. Tapi untuk recon unit je tau. Untuk local unit memang tak boleh read dia punya OBD. Korang nak bypass pun yang local unit pun tak tahulah jadi ke tak jadi sebab tak pernah try. Okay, as a start, itulah benda-benda yang aku recommend untuk main kereta Suzuki Swift ni. Jadi korang nak aku recommend apa pula kereta next?